Pernah tak awak baca buku Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki ni? Baik, ni Kak Wai nak buat kesimpulan daripada apa yang saya dapat daripada buku ni. Pertama sekali tuan-puan, jangan kerja semata-mata untuk duit. Orang kaya gunakan duit ni untuk duit tu bekerja untuk mereka. Ini adalah mindset kaya. Yang kedua, jangan dikuasai oleh emosi duit. Takut miskin, tamak nak cepat kaya. Duit emosi ni buat ramai terperangkap. Ilmu kewangan lah ubatnya. Yang ketiga tuan-puan, beli aset dulu, bukan liability. Orang kaya, dia beli aset, hasil aset tu akan bayar kemewahan mereka. Orang biasa pula beli kemewahan dulu dan kekal biasa-biasa. Yang keempat tuan-puan, prinsip KISS. Keep it simple, stupid. Aset masukkan duit. Liability keluarkan duit. Simple, tapi ramai yang lupa. Yang kelima, tahu beza aset dengan liability. Rumah yang disewa adalah aset. Rumah yang kita duduk sendiri tapi menggunakan duit kita adalah liability. Yang keenam, jangan jadi buta kewangan. Ijazah bukan satu jaminan bijak urus duit. Tanpa ilmu kewangan, gaji tinggi mana pun boleh tinggal angan-angan. Yang ketujuh tuan-puan, ukur kekayaan diri sendiri, bukan pendapatan diri sendiri. Berapa lama boleh hidup kalau esok kita diberhentikan kerja? Itulah kayu pengukur kekayaan kita yang sebenar. Yang ke-8, bina bisnes sendiri. Jangan habiskan hidup bekerja untuk orang lain. Mulakan buat part-time business tuan-puan. Gunakan masa untuk yang scroll-scroll tu untuk grow diri kita sendiri dan buat bisnes. Yang ke-9, gunakan minda kita sebagai aset utama. Orang kaya akan nampak peluang menggunakan minda, bukan mata. Latih minda kita tuan-puan. Jangan malas belajar. Yang ke-10, belajar adalah skill yang paling penting. Nak jadi kaya, belajar perakaunan, belajar pelaburan, belajar tentang pemasaran dan undang-undang. Ini adalah rahsia kekayaan sebenar. Yang ke-11, peluang tak sentiasa nampak depan mata. Peluang besar datang senyap-senyap tuan-puan. Siapa yang latih minda, dia akan nampak dulu. Yang ke-12, risiko bukan pada pelaburan tapi pada kejahilan. Takut rugi sebab tak tahu, sebab tak tambah ilmu. Sebab tu tuan-puan kena tambah ilmu supaya kurangkan risiko ni. Yang ke-13, belajar urus duit, sistem dan manusia. Nak berjaya, belajar jual dan cara bercakap. Komunikasi adalah skill nombor 1 kejayaan. Yang ke-14, gagal bukanlah penamat segalanya. Kegagalan adalah ilham untuk orang buat lebih berjaya, tapi menjadi pemusnah bagi mereka yang cepat putus asa. Jadi tuan-puan, nak tak dapatkan buku ni, boleh klik link di bio saya. Saya bantu untuk tuan-puan dapatkan buku ni. Kalau nak belajar simpan emas dengan ilmu, boleh klik di bio saya. InsyaAllah saya akan bimbing sebaiknya. Emas, pasport kekayaan kita semua.